Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Orang solat tarawih, kenapa baca doa qunut? Ni mesti tengah solat subuh. Yelah. Nama fitnah sekarang ni. Tengok muka dah tahu dah suka fitnah orang ni. Saya ni qodok subuh. Kan boleh qodok subuh waktu tarawih. Memang dibolehkan apabila imam mengerjakan solat tarawih, tapi makmum kat belakang niat solat qada subuh. Kita pun dah pernah bahas video sebelum ni, siapa saja yang kita boleh ikut untuk jadikan imam. Cuma timbul persoalan, perlu ataupun tidak membaca doa qunut? Rupanya boleh dibaca dan boleh juga ditinggalkan. Sebab apa boleh ditinggalkan? Kerana qunut itu hukumnya sunat abad, maka solat tetap sah sama ada dibaca ataupun tidak. Tetapi jika ditinggalkan, kita yang rugi. Lebih baik kita membacanya sekurang-kurang qunut yang ringkas. Contohnya, Allahumma gfirli ya ghafur. Qunut ni bukan rukun yang ditambah dalam solat. Ia hanya rukun yang dipanjangkan. Kerana qunut berada dalam rukun i'tidal. Jadi dibaca tanpa mengadah tangan pun tak ada masalah. Korang, tekan betul-betul follow tu. Jom infak Ramadan, 5 juta pun tak apa, boleh tekan link di bio.